Okay. Sabar jap. Tak cukup nafas. Okay, breathing. So, kita tak cukup nafas, kita tekan breathing. Korang besarkan, centerkan ikut keselesaan korang. And then, kalau korang tak nak font yang Fiza guna tadi, ada millions of other font yang available. Korang pilih je mana-mana. Boleh je guna, tak ada masalah. Okay. So, Fiza tetap nak guna. Oh, ni font apa tak ingat. Okay. Font tu boleh tukar colour juga. Korang boleh main je apa-apa colour. Tengok cantik ke, elok ke. Then, favourite Fiza tekan effect. Then, pergi dekat outline. Korang scroll ke tepi, cari outline. So, korang boleh tukar colour outline. Macam ni ada banyak colour. Korang boleh main-main supaya nampak dia lagi wow lah. And then korang boleh tukar colour outline and also dia punya outline punya thickness, ketebalan dia. So Fiza tak ingat Fiza decide kalau apa. Fiza tukar font and ikut korang lah nak macam mana. Okay, so Fiza tambah lagi font Julia Turns 2. Macam biasa font colour boleh tukar and jenis font pun boleh tukar. Lepas tu korang tengok je lah Fiza buat apa ni. Sebab Fiza pun tak ingat dah buat apa. Fiza besar kecil kan. And then ni Fiza tukar. Nampak macam tak suka font ni. Fiza tukar je. Dia font kan banyak. So korang suka hatilah korang nak pakai font apa. Tak ada siapa-siapa nak marah pun. Fiza try brand macam tak lawa. Tu Fiza tukar apa ya? Breaking Rules kalau tak silap. Okay, macam ngam. Okay, then okay, nice. Dah, kita save. Save tu dekat arrow keluar kotak tu. And then download PDF print. Make sure PDF print. Okay, dah save. And then yang ni kita screenshot untuk kita buat mockup dia. Mockup kan? Okay, mockup macam biasa. Macam video sebelum ni, Fiza buat tekan print products. Tak ingat kenapa slow sangat dia keluar ni. Tapi Fiza tekan print products lah. Print products Fiza buat invitation landscape. Sebab Fiza suka dia mendata macam itu. Okay, ni kita tutup. And then kita tekan upload. Kita upload file gambar yang kita screenshot tadi. Okay, ni dia tengah downloading dalam apps Canva tu lah. Okay, tunggu jap. Okay, korang crop bagi dia ngam, cantik, letup. Ikutlah korang nak buat macam mana, okay. Korang stay je. Proses dia nampak macam renyah, tapi bila korang buat